Jalan Kempas, sebuah jalan yang terletak di kawasan Taman Kempas, Sungai Petani, Kedah. Jalan Kempas mempunyai anggaran panjang sekitar 1.2 hingga 1.5 km bagi laluan utama yang merentasi kawasan perumahan Taman Kempas. Walaupun tidak begitu panjang, jalan ini memainkan peranan penting kepada penduduk setempat kerana ia berada dalam kawasan kejiranan yang sudah lama berkembang. Jadi perjalanan kita kali ini bukan sekadar melihat keadaan jalan, tetapi juga melihat suasana sebuah kawasan kejiranan matang yang menjadi sebahagian daripada perkembangan bandar Sungai Petani. Meneruskan perjalanan di Jalan Kempas, laluan ini mempunyai beberapa simpang kecil yang menghubungkan jalan utama dengan kawasan perumahan di sekitarnya. Oleh kerana kawasan ini merupakan sebuah kejiranan yang sudah matang, kita boleh melihat banyak persimpangan berbentuk simpang 3 dan simpang 4 di sepanjang laluan. Antara yang menarik ialah simpang Jalan Kempas 1, seterusnya ialah simpang Jalan Kempas 2 yang menghubungkan Jalan Kempas dengan kawasan rumah teres serta beberapa kedai runcit untuk kegunaan penduduk setempat. Selain itu, terdapat juga beberapa simpang kecil menuju ke lorong-lorong Kempas. Antaranya termasuk Lorong Kempas 1 dan 2, Lorong Kempas 6 dan 7, serta Lorong Kempas 7 dan 3. Lorong-lorong ini membawa kita masuk lebih jauh ke dalam kawasan kediaman Taman Kempas. Jadi, walaupun Jalan Kempas merupakan laluan yang agak pendek, terdapat banyak cabang jalan yang menunjukkan bagaimana kawasan perumahan ini berkembang dan saling berhubung antara satu sama lain. Sebagai penutup perjalanan kita di Jalan Kempas, jalan ini sebenarnya mempunyai peranan yang penting kepada penduduk setempat serta jaringan pengangkutan di sekitar Sungai Petani, Kedah. Antara kepentingannya ialah sebagai laluan pintas strategik atau shortcut bagi pengguna jalan raya. Jalan Kempas boleh menjadi laluan alternatif untuk pengguna dari kawasan timur Sungai Petani, termasuk dari arah Jalan Kuala Ketil menuju ke kawasan Plaza Tol Sungai Petani Selatan. Dengan menggunakan laluan alternatif seperti ini, pengguna jalan raya mempunyai pilihan untuk mengelakkan kesesakan di kawasan pusat bandar, bergantung kepada destinasi dan keadaan trafik. Selain fungsi pengangkutan, Jalan Kempas juga menjadi sebahagian daripada nadi ekonomi dan perniagaan tempatan. Di sepanjang kawasan ini terdapat pelbagai premis perniagaan berskala kecil dan sederhana, antaranya bengkel kenderaan, kedai runcit, farmasi dan klinik yang memberikan kemudahan kepada komuniti setempat. Kesimpulannya, Jalan Kempas bukan sekadar sebuah jalan dalam kawasan perumahan. Walaupun laluannya tidak begitu panjang, jalan ini mempunyai fungsi sebagai penghubung kawasan kediaman, laluan alternatif, pusat perniagaan tempatan dan juga lokasi santai yang mempunyai daya tarikan tersendiri. Walaupun laluannya tidak begitu panjang, jalan ini mempunyai fungsi sebagai penghubung kawasan kediaman, laluan alternatif, pusat perniagaan tempatan dan juga lokasi santai yang mempunyai daya tarikan tersendiri. Sekian perjalanan kita menyusuri Jalan Kempas, Taman Kempas, Sungai Petani, Kedah. Terima kasih kerana mengikuti perjalanan ini dan kita akan berjumpa lagi dalam kisah perjalanan jalan raya yang seterusnya.